Khafad ada 3 tanda. Satu kasrah. Kasrah merupakan asal, sedangkan fathah dan ya merupakan ganti daripada kasrah. Adapun kasrah jadi tanda bagi khafad pada 3 tempat. Pertama pada isim mufrad yang menerima saraf. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. 2 pada jamak taksir yang menerima saraf. Contohnya Lirijalin nasibu. 3 pada jamak muannas yang salim dan yang dipertanggungkan pada jamak muannas yang salim. Contoh jamak muannas yang salim Qul lil mu'minati, dan contoh yang dipertanggungkan pada jamak muannas yang salim Maraktu bi ulati ahmali. Boleh. Terus. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Khafad ada 3 tanda. Kasrah merupakan asal, sedangkan fathah dan ya yang kayak Pak Pul tadi. Coba pegang kamu. kasrah merupakan asal, sedangkan fathah dan ya merupakan ganti daripada kasrah. Adapun kasrah tanda bagi khafad pada 3 tempat. 1 pada isim mufrad yang menerima saraf. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. 2 pada jamak taksir